Ayuh hadirin sekalian, kita sambut dengan tepukan penuh semangat buat jiwa-jiwa murni dari UiTM Cawangan Perak dengan menghayati pengkisahan pembentangan yang membawa sinar kemanusiaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We begin tonight with a massive disaster across large parts of Asia. Gempa bumi disertai tsunami dahsyat menerjang Aceh. Itu pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah. Waktu tu memang kita rasa sedih sebenarnya, tapi kita telah dilatih untuk bertahanlah kan. Banyak kawasan yang telah rata akibat daripada tsunami yang berlaku. Pembangunan semula yang berdaya tahan bukan lagi menjadi salah satu tema sahaja. Sebab bencana berlaku dengan sebab perlunya ada tindakan ataupun proses penyesuaian, proses membangunkan semula dengan lebih baik. Dan semua pengalaman ni ada di UiTM sekarang ni. Kita dah buat revisit ke Aceh balik kan, dan yang saya rasa yang antara perkara yang saya rasa impak yang paling besar adalah melihat bagaimana masyarakat tersebut boleh kembali bangkit, sekolah yang kita bangunkan dari segi reka bentuk dan sebagainya, dan alhamdulillah pihak sekolah tu dah ada satu sistem untuk bagaimana dia untuk menghadapi bencana, dan pelibatan UiTM Perak saya rasa dalam UiTM di Malaysia sekarang ni sangat luas, melibatkan hampir seluruh negara lah. Pada tahun 2004 tu sehingga sekarang satu proses yang agak panjang, tapi alhamdulillah dengan rancangan hampir 22 tahun Mesi UiTM Perak dengan sukarelawan yang hebat, akhirnya kita berjaya membentuk satu resilient community center yang mana peranannya sangat besar di peringkat UiTM secara upstreamnya. Antaranya adalah rumah anak yatim, kemudian pusat kesihatan masyarakat, asrama dan bangunan-bangunan yang berkaitan dengan kesihatan yang telah dilakukan pembangunan semula. Kesukarelawanan adalah tonggak institusi kemanusiaan. Kerana tanpa sukarelawan, maka agak sukar kemanusiaan ini dimartabatkan. Bermula langkah kecil pasca tsunami 2004, kesukarelawan UiTM Perak digerakkan atas dasar sukarela dan ikhlas membantu, melandaskan iman dan kemanusiaan. Melihat rakan jiran dilanda musibah, sukarelawan UiTM Perak hadir mengulur bantuan makanan, pakaian, perubatan, kepakaran tempat tinggal sehingga terbina semula perkampungan dan kehidupan. 2 dekad berlalu, benih kesukarelawan terus subur disemai dan dimertabatkan di bumi UiTM Perak sehingga kini. Wira tanpa nama meninggalkan sejuta makna. Di tangan mereka, bakti menjadi kata, kasih ihsan menjadi budaya. Kadang-kadang, sesuatu yang besar tidak bermula dengan ramai, namun penuh dengan keikhlasan. Ikhlas berkhidmat dengan kebaikan tanpa henti, sehingga menjadi amalan yang dibudayakan. Dari kampus lahir insan unggul, penyuluh ilmu, pembawa nur ke sanubari bangsa. Dari ruang kuliah penuh wacana hingga ke curug desa yang syarat harapan, ilmu mengalir menjubur jiwa, menyentuh sanubari manusia. Kita bukan sekadar menjalin hubungan, kita bina ikatan yang tumbuh dari kasih, berakar pada hikmat. Setiap langkah ada makna, setiap akti ada cinta. Alumni, merekalah tunjang kekuatan kita. Komuniti, tempat kita berpaut, tempat jiwa berpadu. Sukarelawan, denyut nadi perjuangan, menyambung warisan, menyemai kebaikan. Inilah UiTM Perak, tempat ilmu disemai menjadi amal, tempat minda dibentuk menjadi jiwa yang hidup. Ilmu bukan sekadar bicara, tetapi bakti yang hidup.
di dada bangsa. Kesukarelawan UiTM Perak telah melewati 2 dekad menerusi 3 fasa. Fasa pertama, penerapan nilai benih kebaikan di Semai. Semua je bermula di sini. Kumpulan pertama terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh telah menanam nilai keikhlasan dan kemanusiaan. Inilah fasa yang membentuk akar, iman sebagai kompas dan ikhlas menjadi tenaga penggerak pelbagai aktiviti yang menghidupkan makna berbakti dan kemanusiaan. Fasa kedua, aplikasi nilai dan pengetahuan, ilmu menyatu dengan bakti. Daripada akar yang teguh, tumbuh batang dan dahan yang menjulang. UiTM Perak bukan sekadar bertindak, mereka berfikir, merancang dan memimpin perubahan. Sukarelawan UiTM Perak terus menebar makna tanpa batas dari Aceh ke Turki, Pakistan, Filipina dan Indonesia selain misi banjir di Kelantan, Perak, Pahang, Ulu Yam dan Shah Alam. Semakin ramai sukarelawan menawarkan hikmat kepada seri bencana sehingga misi kemanusiaan diperluas kepada komuniti dalam pelbagai bidang kepakaran termasuklah teknologi solar, pembangunan masyarakat orang asli, TVET, kesenian mural, penghijrahan hidayah serta projek pasak, pembangunan anak bangsa. Kesempurnaan pengetahuan dan praktikal menjadi jiwa kepada kebaikan. Kini berbuah pohon perjuangan. Kesukarelawan bukan lagi aktiviti, ia menjadi budaya di UiTM Perak. Nilai dan pengetahuan berpadu dalam tindakan dengan iman, ikhlas dan ihsan sebagai paksi. Inilah fasa kesempurnaan di mana ilmu bukan lagi hanya dimiliki tetapi hidup dan dibudayakan. Nilai, teori dan pengalaman digarap bersama menyediakan masyarakat sekeliling kesiapsiagaan menghadapi bencana serta pembangunan sosioekonomi komuniti setempat melalui pemindahan teknologi solar, ibadah korban, program pasak serta pembangunan komuniti. Pencapaian hari ini telah melalui proses merangkumi kepimpinan, rancangan strategik, tumpuan pelanggan, pengukuran dan pengurusan pengetahuan, tumpuan sumber manusia serta operasi. Pendekatan kepimpinan diterjemah menerusi pelan tindakan strategik, berpaksikan PI dan objektif kualiti, berteraskan 3 matlamat strategik yang menjulang tema AKNC 2025, menyantuni alumni, memperkasa khidmat komuniti dan memperteguh kesukarelawan. Demi mengangkat martabat warga dan universiti di pesada global as Globally Respected University 2024, 3 fokus tujuan dibangunkan iaitu Mas Ihsan Alumni, Mas Ihsan Community, Mas Ihsan Kesukarelawan, menepati model Ihsan UiTM Perak. 8 SAP, Smart Global, iProLeads, University Exchange, Talent Connect V2, Agree, GRIP, High Ace, MSCC memfokus kepada jaringan alumni, komuniti dan kesukarelawan dibangunkan. Kesemua SAP digarap merealisasikan Mas Ihsan Alumni, komuniti dan kesukarelawan. Ilmu yang hidup, amal yang bererti dan insan yang memberi. Penyebarluasan dilaksanakan secara menyeluruh sehingga ke pesada global mencakupi seluruh warga UiTM melalui amanat Naib Chancellor UiTM, amanat Tahun Baru Rektor, Pengabdian Mahasiswa Indonesia, COSEC Filipina, PICI 2024, Sulam serta lain-lain saluran seperti tertera. Bagi menjamin keberkesanan dan keberhasilan pelaksanaan operasi bidang tumpuan, pelan tindakan pemantauan operasi dilaksanakan antara pelan tindakan pemantauan operasi, pelan pemantauan SAP, inovasi UISMS, pelan pemantauan objektif kualiti, template skor pencapaian OK, MKSP, inovasi scoreboard dan sistem Prime. UiTM Perak sentiasa proaktif dalam menguruskan risiko bidang tumpuan menerusi pendaftaran, penilaian dan tindakan penambahbaikan dan pembetulan. 5 kategori risiko didaftarkan iaitu risiko operasi, reputasi,
strategik, projek serta kewangan. Semua ini impak besar kepada menyantuni alumni, memperkasa khidmat komuniti dan memperteguh kesukarelawan. Penglibatan warga terhadap semua inisiatif bidang tumpuan bersifat kumulatif dan dibudayakan. Integrasi pembudayaan direalisasikan dengan inovasi 3 segmen utama, merangkumi proses perancangan, strategi, tumpuan pelanggan serta operasi UiTM Perak. Antaranya, wakaf ilmu series, scoreboard WIS, inovasi smart zakat at IPT, 5 malas, inovasi dashboard skor OK, inovasi template skor pencapaian OK. Pelan tindakan lain memantapkan perkhidmatan bidang tumpuan adalah seperti tertera. Kesinambungan proses tersebut, UiTM Perak mencatat hasil pencapaian terbaik melebihi sasaran. Pertama, hasil perancangan strategi. Kedua, hasil berasaskan tumpuan pelanggan. Ketiga, hasil berasaskan sumber manusia. Kesemua hasil ini sejajar pelan strategik UiTM 2025 merealisasikan alumni pemangkin profesionalisme warga dan pengukuh jaringan industri global, khidmat komuniti berteraskan inovasi sosial dan pemindahan ilmu, kesukarelawan warga sebagai pemacu masyarakat inklusif. Tahap pencapaian UiTM Perak sentiasa melebihi sasaran. Trend pencapaian UiTM Perak sentiasa meningkat. Perbandingan UiTM Perak sentiasa bitara. Saksikan kepentingan yang dilahirkan UiTM Perak sentiasa ke hadapan. Dari sedikit menjadi ratusan. Satu misi menjadi budaya, sekadar tindakan jadi gerakan, bernafas dengan iman, ikhlas dan ihsan. Kami tidak hanya memberi, kami menyambung bakti, menyulam makna dalam setiap hati. UiTM di hatiku berilmu, beriman dan berbakti. Dan kita sudah membuktikannya. Lebih 1,000 warga UiTM Perak ini dulu telah turun membantu membina semula Aceh pasca tsunami lebih 2 dekad yang lalu. Kita ucapkan tahniah. Itulah bukti bahawa bangsa ini bukan hanya berfikir tetapi juga menggerakkan idea menjadikannya sebagai satu amal dan mengubah dunia. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Bersama Profesor Madya Dr. Nur Hisham Ibrahim, Rektor UiTM Cawangan Perak atas pembentangan itu tadi.